Untuk peniaga air balang semua, hari ini kita nak buat air mango milk daripada Mukmin. So, balang yang kami gunakan adalah balang 23 liter di mana kita gunakan 750 gram serbuk sahaja. Kemudian gunakan 3 liter air. Mula-mula ni kita masukkan serbuk dulu dengan air panas, kacau hingga sebati dan kemudian boleh masukkan susu pekat 3 tin, kacau lagi hingga sebati. Boleh tengok colour kuning dia sangat terang, cantik. Memang tak perlu tambah apa-apa pewarna dah. Dah masukkan 3 tin susu pekat tu, kacau lagi hingga sebati. Dan kemudian tambah 1.5 liter air biasalah. Dalam balang masukkan 1 beg setengah ais dulu. Kemudian masukkan bancuhan mango milk kita. Okay, so bila kita masukkan air bancuhan ni, ais tu dia akan turun. So, hampa boleh tambah semudah lah. Tambah lagi sikit untuk penuhkan. Kemudian tambahkan sedikit susu cair. 2 tin je kami guna. Pun dah nampak pekat elok lagi, rasa creamy lah. Memang sedap sangat-sangat. So, untuk bancuhan ni jangan lupa save video. Lepas ni bolehlah tengok balik kan. Kalau nak bancur untuk apa berniaga. Memang sesuai sangat. Jadi dapatkan serbuk mango milk Mukmin sekarang ataupun nak cuba flavor lain, banyak lagi flavor. Cepat-cepat pergi grab sekarang sebelum stok habis. Pack 500 gram pun ada. Kalau beli pack 500 gram ni, bolehlah nak buat bancur-bancur kat rumah. Jangan menunggu lagi, order sekarang.